Dalam Power Sfera Universe, kita pernah ada dua orang penguasa pelbagai elemen iaitu Boboiboy dan Retaka. Boboiboy beroleh kuasanya melalui pemberian Ochobot. Manakala Retaka pula merampas kuasa secara paksa daripada pengguna-pengguna elemen lama. Dan ada satu lagi penguasa pelbagai elemen selepas Boboiboy yang sering dilupakan iaitu si robot Boboibot yang mendapat kuasanya hasil pengambilan sampel-sampel elemen Boboiboy. Sebenarnya, dalam dunia animasi secara amnya, terdapat ramai lagi watak yang menggunakan pelbagai elemen secara serentak. Jom kita tengok siapakah mereka. Yang pertama adalah Zack Storm. Dalam siri animasi keluaran syarikat Perancis ini, seorang remaja bernama Zack menjadi kapten kapal Lanun dan memperolehi pedang bernama Calabras yang boleh menggunakan pelbagai jenis batu permata elemental untuk melakukan transformasi. Seterusnya adalah Avatar Aang. Dalam dunia Avatar, wujudnya ramai benda di seluruh dunia yang boleh mengawal salah satu daripada 4 jenis elemen. Dan pada setiap masa, wujud juga seorang avatar yang boleh mengawal kesemua 4 elemen sekaligus seperti Aang dan juga avatar-avatar lain sebelum dan selepasnya. Seterusnya adalah Naruto. Dalam dunia ninja, para ninja biasanya mempunyai kecenderungan terhadap salah satu ataupun dua daripada elemen ninjutsu yang ada. Manakala pemilik mata Rinnegan mempunyai kebolehan unik menggunakan kesemua elemen. Ada juga kes unik seperti Naruto yang mempunyai kesemua cakra Jinchuriki dalam tubuh badannya, menjadikannya juga boleh menggunakan kesemua elemen. Seterusnya adalah Eevee. Pokemon comel ini sebenarnya adalah daripada jenis normal dan tidak mempunyai kuasa elemen. Akan tetapi, Eevee boleh berevolusi menjadi salah satu daripada banyak jenis evolution bersifat elemental. Pun begitu, transformasi ini cuma satu hala dan kekal dan tidak boleh bertukar kembali kepada bentuknya yang asal. Seterusnya adalah Mario. Watak utama dalam siri game Super Mario ini boleh mengumpul power-up dalam pelbagai bentuk seperti cendawan dan bunga yang menghasilkan pelbagai jenis transformasi unik. Antaranya adalah dalam bentuk kuasa elemental. Saudaranya Luigi pun sama, boleh berbuat sedemikian. Seterusnya adalah Star-Lord. Ketua kumpulan Guardians of the Galaxy mempunyai pistol berteknologi tinggi pemberian ayahnya yang mempunyai kuasa elemental. Ini dilihat dalam versi asal di komik dan adaptasi game, akan tetapi tiada dalam versi live action MCU. Seterusnya adalah Lloyd, si ninja hijau. Dalam dunia Lego Ninjago, wujudnya ramai pengguna kuasa elemental spinjutsu. Lloyd merupakan antara ninja unik yang memperoleh kemahiran menggunakan pelbagai jenis elemen, lagi-lagi apabila dia menjadi ninja emas. Seterusnya adalah Captain Planet. Captain Planet adalah entiti yang boleh diseru daripada dalam bumi oleh 5 orang remaja dengan cincin elemental mereka. Adiwira Captain Planet ini sangat kuat, mampu terbang dan boleh menggunakan kesemua kuasa elemen. Seterusnya adalah Ben 10. Ben memiliki Omnitrix, sebuah alat canggih berbentuk seperti jam tangan yang boleh menukarkan DNA-nya kepada spesies alien yang lain. Antara sebahagian daripada banyak-banyak transformasi alien yang dibuatnya adalah spesies-spesies yang berkuasa elemen. Seterusnya adalah Mega Man, watak utama dalam siri gamenya sendiri yang juga dipanggil Rockman di Jepun. Daripada dulu lagi dia boleh menggunakan kelebihan robot-robot yang dikalahkannya, memberikannya kebolehan menggunakan pelbagai elemen. Begitu juga dengan siri-siri Mega Man yang lebih baru, di mana dia boleh menggunakan program-program upgrade untuk mendapat akses kepada bermacam jenis kuasa elemental. Seterusnya adalah watak Crystal daripada Marvel. Crystal adalah daripada spesies Inhuman yang tinggal di atas bulan. Dan superpower istimewa yang diperolehinya adalah kemampuan untuk mengawal elemen-elemen semula jadi.
Seterusnya adalah Kratos daripada siri game God of War. Dalam versi terbaru, dia kini mempunyai 3 senjata utama dengan kuasa api, ais dan angin. Kalau versi muda dahulu, dia pernah juga mempunyai kuasa petir milik ayahnya Zeus. Seterusnya adalah Ultimate Elementor daripada siri animasi Max Steel. Watak jahat ini merupakan gabungan beberapa watak Elementor yang lain yang masing-masing mempunyai satu kuasa elemen. Kombinasi mereka membentuk seekor raksasa Ultimate Elementor yang kuat. Seterusnya adalah Link, protagonis utama dalam siri game Legend of Zelda. Walaupun dia secara asasnya tidak mempunyai kuasa, tetapi sepanjang pengembaraannya dia boleh mengumpul peralatan-peralatan dan senjata-senjata bercirikan kuasa elemen seperti kayu-kayu sakti dan anak-anak panah. Seterusnya adalah Metamorpho, watak daripada DC pula. Dia merupakan penjahat yang boleh menukarkan anggota-anggota tubuh badannya kepada elemen-elemen asas seperti api, tanah dan cecair, sekaligus memberikan dirinya gelaran The Element Man. Seterusnya adalah watak Disney Donald Duck versi game Kingdom Hearts. Di sini Donald adalah di antara mage atau ahli sihir terhebat dalam dunia dan mampu menggunakan kesemua spell atau jampi bercirikan elemen-elemen asas daripada peringkat rendah hinggalah peringkat tertinggi. Seterusnya adalah Spyro daripada siri game Spyro. Dia adalah seekor naga muda berwarna ungu yang mana dalam pengembaraannya beroleh kemampuan menghembus pelbagai jenis hembusan elemental daripada mulutnya itu. Seterusnya adalah watak Erza daripada siri anime Fairy Tail. Erza menggunakan magic bernama Requip yang membolehkannya bertukar bermacam jenis baju perisai dan senjata yang ada dalam simpanannya dalam sekelip mata. Antaranya adalah peralatan-peralatan yang membolehkannya menggunakan magic bercirikan elemental. Seterusnya adalah watak elemental hero Neos daripada anime Yu-Gi-Oh! X pula. Secara sendirian, dia tidak mempunyai kuasa elemental. Akan tetapi dia boleh bergabung dengan 6 jenis raksasa elemental lain, menghasilkan 6 jenis transformasi unik dengan kuasa elemental yang berlainan. Sekiranya anda suka video ini, boleh tengok video-video lain di sini pula berkenaan Bobo Boy dengan kuasa elementalnya. Terima kasih dan jumpa lagi.